Alright gang, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak review sikit satu barang yang popular sekarang ni lah. Dia pun tak ada lama sangat, tak ada sampai beribu. Okay, dia adalah dia punya fingerprint untuk untuk kau punya pintu lah, keselamatan kan. Okay, kat sini yang saya boleh share sikit adalah barang ni, dia tak ada, saya perasan dia tak ada macam dia brand, dia ada satu brand tak ada. Saya tengok dia punya rupa dia lebih kurang sama macam ni, bentuk sama. Okey, tapi lain-lain orang kata brand biasa lah. Alright, jadi kalau korang nak buat brand ni pun boleh. Sebab saya tengok kotak dia pun macam ni je. Saya tengok review, jadi saya pilih barang ni berdasarkan harga. Kalau harga tu macam saya tengok harga dalam 100 lebih kan. 100 lebih baru saya ambil. Baru saya pilih, saya tengok review dulu. Okey, baru saya decide untuk beli. Alright. Okey, paling penting lah korang kena pastikan yang pintu tu dia pakai lock macam ni jugalah. Tidak nanti korang kena tebuk lagi lah. Okey, sebab dia ada model yang kira boleh yang jadi panjang tu kan. Itu boleh pakai, tapi nak kena tebuk lubang baru lah. Macam ni dia boleh adjustable. Okey, dia ada 60mm dengan 70mm. Alright, kalau korang tengok kat sini lah, tak perlu risau lah, dia akan mesh lah. Alright. Okey. Jadi macam mana barang ni berfungsi? Okey, jadi basically senang dia. Okey. Yang sebelah sini, ini sebelah dalam yang ni sebelah dalam. Alright. Yang ni sebelah dalam. Okey. Okey, yang ni adalah sebelah luar. Saya tunjuk dulu sini lah. Alright. Okey. Okey, jadi contoh saya try masukkan kunci ni. Contoh kalau saya keluarkan kunci ni, right? Contoh kalau tak ada bateri, tak ada ke apa-apa pun tak ada lah. Basically dia punya ni adalah longgar. Maksudnya kalau saya pegang macam ni, okay, dia tak boleh nak pusing. Okay, kat sini mungkin nampak macam boleh pusing. Sebenarnya tak boleh pusing. Sebab dalam ni dia dah longgar. Dia dah bukan longgar, dia tak engage. Alright. Tapi kalau kata emergency, bateri habis, boleh pakai ni. Okay, kalau turn on kat sini, yang ni pun tak boleh cabut ni. Kalau lepas kita dah unlock dah. Nampak? Dia akan perasan lah, dia dah engage kat dalam ni. Okay, ni sebelah luar kat sini. Okay. Alright, jadi benda ni tak boleh buka. Okay, ni tak boleh buka. Okay, jadi dia punya ni adalah dalam pipe tu lah. Okay, jadi yang ni tak boleh buka. Ini dia punya touchscreen dia, saya belum power on lagi. Okay, yang sebelah dalam ni, yang ni sebelah dalam dia. Okay, dia boleh, tak salah saya, dia boleh adjust lah untuk sebelah kanan ke sebelah kiri kan. Dia boleh adjust. Ini power dia. Okay, power dia sebelah dalam lah, sebelah dalam. Jadi dia boleh pasang. Alright. Okay, ni barang-barang yang dibagilah. Saya ambil package yang 5-in-1 silap saya. Dia bagi 1-2 smart lock. Tak silap saya, IC pun boleh pakai ni sebab dia pakai NFC. Okay, dia pakai NFC. Right, ni ada basic tool dia bagilah. Okay, dia bagi manual ni. Kalau korang tengok manual ni pun dia biasa je. Okay, dia macam saya try cari yang brand, yang ada brand tapi dia tak ada. Kalau ada brand pun saya tengok brand tu memang dia macam dia chop. Okay, maksudnya korang nak meniaga barang ni, korang ambil mana-mana brand. Okay, jadi kalau letak nama korang, kau buat packaging yang cantik, dia jadi satu barang yang branded. Okay, macam saya dia pakai bateri 4 AAA. Okay, jadi kalau benda ni, kalau korang malas nak tukar selalu, ambil yang last longer lah dia punya bateri tu. Tapi ini setakat ni yang saya ada kat rumah saya, tiba ada balance ni, saya pakai je lah bateri kucing. Alright. Okay. Alright, itu saya daripada saya. Okay, kalau ada nak komen kat bawah, boleh komen kat bawah. Mungkin saya boleh share apa yang saya tahu. Okay, nanti saya buat satu lagi video lah untuk yang pasang punya. Alright.